Pertama sekali, bukan semua mak ayah hafiz Quran, bukan semua mak ayah guru Quran, tetapi insya-Allah semua mak ayah tahu alik batak. Kan? Jadi kalau kita mungkin tak mampu nak ajar level Quran tinggi-tinggi ke anak-anak kita, tapi sementara dia tengah membesar, kenalkan dia dengan huruf. Mudah-mudahan sebab huruf yang dia kenal daripada kita, asas dia. Lepas ni dia pergi jadi guru agama, ilmu yang dia mengajar mungkin ilmu sampai ilmu qiraat, rupanya pahala balik kat kita. Rugilah orang yang dah terlepas peluang ni. Tapi jangan kata dia tak ada peluang lagi, masih. Jangan sampai dah terlepas peluang, Allah saya langsung tak sempat ajar anak saya masa kecil alik bata. Paling kurang sekarang ni kenal pasti anak kita punya Fatihah tu betul ke tak. Duduklah rumah kita sekarang ni, siapa yang ada anak, yang ada keluarga, ya, dengarlah keluarga kita punya Fatihah. Isteri kita baca Quran betul ke tak. Duduk dengar, pasang telinga. Ramai pasang mata, tengok handphone isteri, tengok handphone suami. Pasang mata banyak lah. Pasang mata, risau je siapa dia WhatsApp lah. Risau, pasang mata banyak, tapi pasang telinga tak pasang. Tak pasang. Dengar Quran ni, abang lama tak dengar awak baca Quran ni. Ni ayah tak dengar awak baca Quran ni. Bilalah awak dah baca juzuk berapa dah? Kita tak tahu anak kita sekarang ni Quran kat mana. Juzuk berapa, hak yang sulung baca kat mana dah? Anak hafal Quran ke tidak? Di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala janjikan oleh lidah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkenaan anak-anak yang akan pakaikan mahkota kat akhirat nanti untuk mak ayah dia.